First tu buang badi dulu. Buang badi. Siap. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Vlog. Ni. Kena belagak lah kan. Kita kena belagak. Dia belagak ni. Dia belagak. Aku ambil orang pakai cerita aku. Kau boleh balik kot. Hai, ikan pertama dah dapat. Umpan aku buat, rambut aku buat. Yang tukang buat tak dapat ikan. Kan. Okey, tarik. Okey. Rezeki lah, orang kata rezeki. Ya, memang tu rezeki. Satu kali lagi kau dapat, aku tolak kau dalam kolam ni. Jadi kalau kau jadi aku, kamu pening kepala. Ini kau boleh ni. Ekor naik. Tu faham. Masih lusa satu je. Kosong lagi. Belum. Opening tak ada lagi ni. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Vlog. Sorry gang, kita banyak video tak buat. Okay. Kita ada busy sikit lah kan. So hari ni kita ada masa sikit, kita pergi mancing. Tapi tu lah. Itulah dia. Kumpau. Aku ambil orang pakai cerita aku. Umpan aku buat, rambut aku buat. Yang tukang buat tak dapat ikan. Rezeki lah, orang kata rezeki. Ya, memang tu rezeki. Tapi kalau kau jadi aku, kamu pening kepala siap. Okay, hari ni kita memancing lagi di kolam Jalal. Kolam yang sama di Macap. Ada orang baru. Orang baru. Ni tak mancing lah. Aku punya jin ni tak mancing ni. Ni bot ni. Okay, tapi hari cuaca hujan. Ni minta maaf lah Walaupun mancing awak ditarik, tapi minta maaf lah. First tu buang badi dulu. Buang badi. Siap. Kau relax. Lagi membantai. Habis kau ingat ni apa? Yang lagi 2 batang ni apa? Tak ada umpan. Dia. Habis Dia cakap dia nak mengekalkan kejuaraan dia. King of Tadi Patin. kedua betul turut. So sekarang ranking dipegang oleh Pak Lee, King of the Patin. Okey, baik. Kita tengok. Kau relax Oh, dah dapat. Okey ni. Seorang lagi datang. Dia bawa fighter dia. Like Ini kalau dia dapat geram juga kan. Macam baru beli semua ni. Macam baru beli ni. Memang ni nak main baru beli tu tahu apa. Okey Han. Okey Han. Ya. Tak benci. Butuh. Butuh. Lama saya tak mancing. Apa ni? Oh, dah lambat sikit. Lambat sikit. Ya. Hei, kau datang lambat, kau boleh balik kot? Boleh balik lah tu ni. Mana ni? Kena belagak lah kan. Kita kena belagak. Dia belagak ni. Dia belagak. Kau bagi minum air kau tadi. Aku harap-harap liwat lah. Tak lah dia solid guys ni. Putus lah. Tolong. Mana purple lagi sekali. Putus lah tolong. Jadi macam wakil. Tolong. Langgar. Langgar. Ni. Kau masuk bawah. Masuk bawah kan? Ada. Pergi sana.
Baik, ikan pertama dah dapat. Boleh kiming. Allah tak masuk. Jauh lagi. Okey ni, sempat ni. Cik, bye. Mana nak masuk? Tak boleh. Tak boleh. Kau pun buat. Okey, masuk. Ni tarik. Cantik. Cantik. Ngam-ngam ni 22 kilo setengah. Tidak. Samut. Satu kali lagi kau dapat, aku tolak kau dalam kolam ni. Orang lain tak dapat lagi. Dia dah 3 ekor, tapi satu terlepas. Okey Han. Okey, karau. Okey Han. Okey, tarik. Okey, bukan bawa anak ah. Dahsyat. Wah, cepat. Kejap. Ni dia boleh main-main macam ni ni. Sakit hati oh. Boleh main-main lagi oh. Baik Han. Inilah dia. Geram. Bagus. Tahniah awak. Bisa. Benda yang sama ni. Ini benda yang sama ni kita pakai. Benda yang sama semua. Itulah aku kalau yang kau. Perasaan tu lebih. Ya, sekarang pukul 5. Baru 1 jam mancing. Kita orang tak dapat lagi. Masih kumperau lagi. Tu dah 2 ekor. 2 ekor tu dah 2 ekor dapat. Dia bawa anak. Jadi tips dia, mancing kena bawa anak, baru ada berkat. Ni bawa aku apa? Itulah pasal kawasan kau lah ni. Kau ni punca ni. Kali jangan ajak aku. Alah, penat lah mancing seorang-seorang ni. Tadi dah tak dapat masa dia berhenti hujan. Lepas tu hujan balik, aku dah tak dapat macam tu lah. Dah habis. Alasan dia tu lah tu. Apa ni? Geram aku. Si baik ada anak dia. Aduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak lah tu. Puas hati aku. Kita mancing kena sabar Hati jangan hitam. Aduh, Alhamdulillah. Itu yang kita nak lah tu. Puas hati aku. Hati jangan hitam. Puas hati aku. Padan muka dia. Hitam tak apa. Kulit hitam, muka tak handsome tak apa. Itu biasa. Dia masih cuba. Dia dah 2 kali lucut. Bagus. Kili tak nak kunci. Ni bagus. Geram bulat aku. Kecil sikit, nak tahu dia nak gup apa. Makin lebat. Garam makin lebat. Kena yang makan. Lecur. Dengan ikat-ikat. Masih geram lagi. Masih tak dapat lagi. Kita orang yang 3 batang ni masih tak dapat lagi. Yang 2 batang sana tu dah rancak. Dia dah rancak. Dia saja semua. Pakai benda yang sama. Geram. Tak apa, kita akan tunggu lagi. Usaha tu penting. So tengok tu, yang belah sana tu. Aku memang malas nak pergi sana. Memang malas nak pergi ambil muka dia, depan muka dia. Siap main set. Geram. Siap balas. Kita ni apa nak jadi ni? Dia jadi penagih lah. Jadi penagih lah. Dia jadi Pak Pep. Memang. Dia bukan jadi pemancing. Belah sana kau tengok. Depan dia. InsyaAllah malam mesti dia repeat. Okey, malam. Juga malam mesti ada. Tu yang suka sangat tu. Nampak dah. Kita dah nampak dah. Ini kau benda ni. Ekor naik. Kau faham? Yes. Selamat Ni lah. Geram aku. Okey. Cantik lah. Jadi kain tai. Relax. Tu adjust kepala belah depan ni. Kepala tu masukkan ke dalam sauk. Ada senyum kan. Muka ada senyum lah. Ada senyum lah muka. Penat.
Penat? Penat juga. Bagi dia ambil gambar Ali. Akhirnya. Apa lagi? Angkat lah Ali. Ambil gambar Ali. Ini time lah. Ini time lah ambil gambar. Pegang mana ikut Ya. Ekor dengan kepala dia. Okey, strike yang kedua untuk Aib. Strike yang kedua. Sekarang ni aku dengan Pak Li kumpau. Bisa ni. Akhirnya Pak Li dapat. Suka lah dia. Aku apa cerita Kasar lah diorang. Ui, apa ni? Sedih ni. Oh my god. Tak boleh pakai aku orang. Aku yang bawa, aku yang tak dapat. Lupa lah. Strike lagi. 2 ekor. Strike lagi. Strike. Aku tak ada. Aku dah mula terfikir yang aku nak pincin. Dia memang tengah-tengah tadi lah. Ya tak? Tengah tak ada. Memang. Tadi aku kat tepi. Aku kat tengah. Aku tak ada. Aku sendu. Pak si padi punya cocok-cocok. Kau punya ada juga. Dua-dua. Tengah apa bang? Makan dulu. Wek. Buat sound effect sendiri. Bakor ni. Air bawah, air atas, air bawah. Udahlah. Helat. Betul lah. Mega Belaga sampai kacau 2 orang punya sesi pelepasan. Katanya ya masa kau tahu tu kau senyap. ya tu tadi aku kat tengah-tengah tak dapat tau. Terima kasih kepada korang siapa yang tengok, siapa yang melihat. So hari ni tak ada siapa yang menang. Sebab 2 sama diorang. Aku tentu agak kalah. Jadi, okey Li rekod kan masih First step tengok topi kalah. Tahu. dah ada budak baru lah, tak boleh lah. Dia tak lawan langsung. Betul. Jadi, kita akan berjumpa di next video yang akan datang. So korang jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Bantu untuk tahun depan, tahun 2026 kita ada mission untuk dapatkan 4,000 jam untuk tontonan. Jadi minta doa daripada korang untuk dapat 4,000 jam dalam masa 1 tahun. Bantu. Jalan. Ciao, bye bye.